Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adamu Crispin Nasri. Jadi pada hari ini saya akan menerangkan asas permainan kompang, cara pukulan lagu dan serta kaedah dan etika penjagaan kompang. Okay, jadi yang pertama tentang pengenalan dan juga asas permainan kompang. Jadi kompang ni merupakan alat muzik tradisional masyarakat Melayu yang berasal daripada Timur Tengah dan telah berkembang di Malaysia lah sejak ratusan tahun dahulu. Kita selalu nampak kompang ni sering dimainkan dalam majlis perkahwinan, perarakan dan juga sambutan rasmi majlis, keagamaan serta acara kebudayaan. Okay, jadi saya akan ceritakan sedikit tentang bahan yang digunakan untuk dibuat kompang. Yang pertama, bingkai kayu belakang ni. Okay, dia diperbuat daripada kayu nangka. Sebab kenapa? Kayu nangka mempunyai kayu yang kuat dan juga ringan untuk diangkat. Tak sesuai lah kalau kita guna kayu jati yang berat kan, walaupun dia kuat tapi dia tak sesuai untuk buat kompang. Seterusnya untuk permukaan atas ini ialah kulit kambing betina. Sebab apa kambing betina? Dinyatakan disebabkan bunyinya yang lebih nyaring dan juga ketebalan kulit kambing betina ni lebih sesuai untuk buat kompang. Okey, seterusnya untuk bermain kompang boleh dimainkan duduk boleh, berdiri boleh. Tapi cara pemegangan kompang ialah pertama kita pegang kompang seperti ini, tangan kiri, dan juga kita boleh pukul menggunakan tangan kanan. Orang sini pun boleh dan macam ni. Biasanya orang pegang macam ni lah. Okay, ikut dominan tangan mana. Kalau kita mungkin boleh pegang tangan kanan dan juga pukul tangan kiri. Okay, seterusnya ialah pukulan lagu dalam kompang. Jadi dalam permainan kompang terdapat dua jenis pukulan lah, iaitu pukulan B, iaitu boom, dan pak. Okey, jadi pukulan boom ni dia menghasilkan bunyi yang lebih kuat dan jelas sebagai rentak utama. Dan pukulan pak ni pula dia menghasilkan bunyi lebih ringan sebagai pelengkap kepada rentak. Okey, jadi seterusnya terdapat 3 pukulan dalam kompang yang asas, iaitu pertama melalu. Okey, jadi melalu ni rentak yang secara berterusan mengikut tempoh yang ditetapkan. So dalam bahasa ahli muzik, melalu ni seperti bass lah. Okey, jadi pukulan melalu biasanya dimainkan 9 bawah, 9 boom dan 7 pak. Okey, seperti itu melalu. Okay, seterusnya kita ada menyilang. Okay, menyilang ni ialah pukulan yang dimainkan secara berselang-seli antara kumpulan ataupun barisan pemain bagi menghasilkan variasi irama yang lebih menarik. Okay, basically pertama tadi kita ada melalu, iaitu 97 tu. Seterusnya kita ada menyilang. Jadi menyilang ni lah yang mengisi bunyi-bunyi yang kosong antara melalu tu. Okey. Okey, kalau melalu 97, menyilang kita bermain 97 8 6. Okey, 8 bawah dan 6 pak. 8 bawah 6 pak. Okey. Okey, itu menyilang. Dan yang terakhir sekali kita ada meningkah. Dan meningkah ni lah yang lebih lagi warnikan kita punya bunyi kompang dan menghasilkan bunyi yang lebih harmoni dan lebih menarik. Okey, jadi untuk meningkah kita bermain 10 boom dan juga 10 boom, 8 pak. Okey. Okay. Biasanya saya main, saya tak kira lah, dia lebih kepada orang cakap seni. Okay, so biasa dengar okay. Jadi nanti saya akan tunjuk macam mana kalau ketika-ketikanya kita bermain secara serentak.
Okey, jadi yang akhir sekali, bagi memastikan kompang sentiasa berada dalam keadaan baik, jadi kita perlulah menjaga kompang. Jadi saya akan beritahu 5 penjagaan kompang. Jadi yang pertama ialah simpan kompang di tempat yang kering dan tidak lembab. Okey. Yang kedua, kita kena elakkan kompang ini daripada terkena air atau cahaya matahari secara berlebihan, kerana dia boleh merosakkan kulit kompang. Yang ketiga, kita haruslah membersihkan permukaan kompang selepas digunakan. Yang keempat, jangan memukul terlalu kuat sehingga boleh merosakkan kulit atau bingkai kompang. Dan akhir sekali, simpan kompang dengan cermat dan elakkan daripada meletakkan barang berat di atasnya. Okey. Kesimpulannya, memainkan kompang bukan sahaja memerlukan teknik pukulan yang betul, malah memerlukan disiplin, kerjasama dan penghargaan terhadap warisan budaya Melayu. Jadi, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.